Saya jual rumah pada Encik A. Kemudian rumah Encik A ni saya berjaya jual kepada orang lain. Alhamdulillah. Saya pun tak sangka dalam jangka masa baru sangatlah, saya rasa setahun lebih ni, saya berjaya menyelesaikan transaksi yang sebegini. Jadi kalau nak diikutkan, rumah yang Encik A beli ni dengan rumah yang dijual tu tak adalah jauh pun, dalam 30 minit. Dan S&P dah sign, cuma kunci belum bagi lagi lah. Ini adalah transaksi yang melibatkan rumah sub sale ataupun subsequent sale. Bukan rumah baru lah, rumah dah siap, boleh di value, adalah rumahnya di situ, orang cakap kan. Bagi saya tak tahulah saya nak cakap, tapi dah 2 kali dah ulang ni, saya rasa sangat bertuah lah. Saya pun tak sangka, sebab saya sebelum ni tengok apa cerita Orang Putih tu, dia kata double end the deal. Saya pun tak sangka, sebab bila saya dah jual pada Encik A ni rumah yang pertama ni, saya tanya dengan dia, rumah Encik ni ada tak nak jual? Dia pun cakap, memang nak jual. Saya nak cuba boleh tak? Dan Alhamdulillah, kita cuba untuk beberapa bulan, Alhamdulillah sangkut. Walaupun kalau nak diikutkan 2025 ni, ramailah orang cakap, saya pun macam risau jugalah masa tu kan. 2025 susah kalau sesiapa nak buat loan bank. Kalau nak dengar macam tu, kita pun jadi risau lah. Tapi yelah, sales ni lebih-lebih lagi kalau orang kata nilai dia dah tinggi tu, high risk high value lah. Tahan je lah. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat untuk minta bantuan saya untuk jualkan rumah mereka saya dengan rendah diri, offer diri saya lah. Jadi bolehlah hubungi saya di ada nombor telefon, dan kalau rasa nak tinggalkan komen pun boleh. Bye. Assalamualaikum.